Sekarang ni cuaca sangat okey, tapi saya jumpa something yang tak okey, iaitu tanaman cili kita. So saya nak kongsikan dengan anda, tanaman cili kita dalam keadaan layu. Biarpun dalam keadaan cuaca tak terik sekarang, tetapi dia layu. Dan saya akan kongsikan dengan anda apakah masalah yang terjadi pada tanaman cili kita. Baik, apa yang saya kata teruk pada tanaman kita adalah dia dah terkena serangan nematod. Kalau anda nak tahu ada dengan serangan nematod ataupun tidak, adalah daun anda akan menjadi layu biarpun dalam keadaan cuaca yang tak panas terik. Dan kita pun dah bagi air yang di mana dia mempunyai air yang mencukupi tetapi masih layu. Dan yang seterusnya anda dapat tengok kat cili anda menjadi grade yang sangat rendah ataupun grade yang bukan grade A. Dan ini akan memberikan impak kepada petani yang di mana mengurangkan hasil mereka sehingga 30 ke 50% hasil pengeluaran cili mereka. Dan saya akan kongsikan dengan anda bahagian bawah ataupun bahagian tanah yang di mana ketara sangat kesan serangan daripada nematod. So sekarang ni tim kita tengah tunjuk ini adalah kesan yang di mana akan berlakunya nodules ataupun knot yang di kawasan akar kita, yang di mana anak-anak ataupun juveniles daripada nematod ini akan merosakkan akar. Tetapi dibagi nematod dewasa pula, dia akan buatkan cycle sekitar 3 ke 4 minggu saja, dia akan regenerate cycle yang baru. So ia akan memberikan kesan yang sangat tinggi ataupun impak yang sangat buruk kepada tanaman cili kita lah. So kita akan potong dan kita akan tunjukkan dengan anda bahagian tengah untuk kita punya stem. So serangan daripada nematod ini adalah berpunca daripada soil pathogen. So kalau anda dapat lihat, nematod ini telah mengganggu kawasan xylem dan flowem, yang di mana kawasan xylem dan flowem ini adalah kawasan yang di mana proses pokok membawa uptake nutrien dan juga air. That's why bila dah terganggunya kawasan ini, pokok kita akan menjadi layu dan bahagian buahnya akan menjadi bantut dan tidak cantik. So sekarang kita akan rendam dan kita akan tunjuk dengan anda bagaimana nematod itu berenang-renang dalam rendaman air. Itu adalah sedikit yang kita boleh kongsikan dengan anda bagaimana kita kenal pasti masalah nematod di tanaman cili anda. Saya ulang sekali lagi, simptom dia di bahagian atas anda akan lihat daun anda menjadi layu dan cili-cili anda akan tidak menjadi ataupun menjadi cacat, dan seterusnya di bahagian akar akan ada nematod yang di mana ia akan memberi kesan kepada akar kita ada nodules dan juga knot. Ia akan mengganggu proses penyerapan nutrien oleh xylem dan folium kita. Cara untuk mengatasi, anda boleh gunakan perawis aktif yang ada fluopiram, yang di mana ia akan bantu menghentikan cycle nematod ini, kerana nematod ini sangat cepat dia bertelur, sekitar 3 ke 4 minggu saja dia akan bertelur yang baru. So anda boleh gunakan fluopiram untuk menangani masalah nematod di tanaman ataupun kebun cili anda. Terima kasih.